Yes, my friend, have a nice day. Very good morning, my friend. Welcome to channel Cikgu Kadir. Have a nice day. Yes, my friend, hari ini berjalan-jalan lagi, my friend. Macam biasa, sekarang on the way ke Inanam, my friend. Melalui jalan utama juga, my friend. Sekarang ni hari Jumaat, masa time tengah hari. Maksudnya kalau di Kota Kinabalu, my friend, budak sekolah kalau hari Jumaat dia keluar pada jam 11.30 pagi, my friend. Beginilah keadaan di Malaysia, my friend. Setiap hari Jumaat masuk solat Jumaat masuk pukul 12 lebih. Maksud dia 11.40. Budak sekolah akan baliklah, my friend. Ni saya reviewkan jalan dia, my friend. Sekarang belum lagi waktu puncak, my friend. Belum lagi waktu puncak. Nanti dekat-dekat jam 12 tu, itu dia punya waktu puncak, my friend. Hari ni saya belanjakan view, my friend. Kita tengok hari ni cuaca cerah. InsyaAllah kemungkinan besar kita akan dapat pemandangan yang cantik, my friend. Kita akan dapat pemandangan yang cantik. Kalau saya tengok sana di depan tu, my friend, dia punya awan very very beautiful, orang putih cakap, my friend. Sangat cantik lah, my friend. Sekarang saya di Bukit Padang, my friend. Memang kebanyakan konten saya, my friend, tidak lari daripada Bukit Padang, Bundusan, Inanam. Sebab itu adalah bersempadanan, my friend. Sempadan dengan tempat yang saya tinggal, my friend. Ini kawasan Bukit Padang, my friend. Cuaca dia bukan main ni lagi, my friend. Bukan lagi main. Sikit lagi kena kereta, my friend. Bukan apa, dia break mengejut lah, my friend. Ayah. Dia break mengejut. Macam ni lah, my friend, keadaan dia. Kena berhati-hati, my friend. Cuba tengok saat dia punya ni, my friend lah. Dia punya view. Sebagai makluman, my friend, di area Kota Kinabalu sekarang jarang banyak buat naik taraf jalan, my friend. Kalau kita tengok di kiri dan kanan, tengok dia banyak kerja-kerja pembersihan naik taraf, my friend. You see di sebelah kiri banyak dia punya kon-kon. Itu menandakan orang tengah bekerja, my friend. Kita kena berhati-hati, my friend. Kita kena berhati-hati, my friend. Okay, pemandangan dia macam biasa, my friend. Ini sudah masuk di Bukit Padang, my friend. Tadi Jalan Duta. Ini Bukit Padang. Bukit Padang masih lagi kawasan di Pinampang, my friend. Bukan. Di sempadan Inanam dengan Pinampang adalah Bundusan, my friend. Bundusan. Okay. Cuma
hari ni kita tengok dia punya view my friend. You see, apa yang saya tengok, dia tengok my friend. Dia punya langit my friend. Dia punya awan my friend. Memang sangat cantik my friend. Ni tengah buat pembaikan jalan lagi my friend. Dia tengah upgrade ni jalan, kasih cantik mas. I think dia orang cakap macam 3 lorong kiri 3 lorong kanan. Itu yang saya dengar my friend. Kalau 3 kiri 3 kanan, maksud dia alhamdulillah. Dapat 2 lorong kiri 2 lorong kanan pun kira alhamdulillah my friend. Sementara tunggu dia siap my friend, terpaksalah. Cuba tengok dia punya view my friend. Dia punya view memang kalau cuaca panas ni my friend, memang dia amat cantik my friend. View memang amat cantik my friend. Ini bulatan Taman Hikmat my friend. Bulatan Taman Hikmat. Ini sekarang kita memasuki jalan ini, ada yang panggil dia Jalan Bantayan my friend, ataupun Jalan Inanam Lama. Shortcut jalan belakang my friend. Shortcut jalan belakang. Kadang saya punya lokasi selalunya di tempat yang sama. Cuma apa yang saya ingin tunjukkan adalah, biarpun di tempat yang sama my friend, dia punya langit sentiasa berubah-ubah my friend. Allahu Akbar. Cuba my friend tengok di tempat-tempat my friend sendirilah. Sebagai contoh, di hadapan kita punya rumah, every time, kalau tidak pagi, tengah hari, petang, dia punya awan tu sentiasa berubah-ubah my friend. Itu adalah kekuasaan Allah my friend. Dia yang ciptakan langit dan bumi ni my friend. Cuba tengok dia punya langit my friend. Okey, sekarang ini kawasan Inanam, Jalan Bantayan my friend. Okey, Jalan Bantayan my friend. Ini ini orang dia terlampau berhati-hati my friend, dia bawa kereta. Cuba tengok my friend. Cuaca dia hari ni memang panas terik my friend. Panas terik my friend. Beberapa hari ni memang dia tak hujan. Beginilah keadaan dia my friend. Panas menggigit my friend. Potonglah dia my friend. I think dia terlampau banyak fikir lah my friend. Kita tak boleh salahkan orang juga. Dia tengah bawa slow, mungkin dia ada masalah yang tersendiri my friend. So apabila kita ada keluangan, kita potong saja my friend. Kita tak payah marah-marah.
Inilah adat dalam dunia ni, my friend. Okay, my friend. Sekarang kita sudah menghampiri apa nama Inanam, my friend. Jalan nonton SK Kolombong, my friend. Sudah hampir, my friend. See dia punya ni, dia punya view, dia punya ni memang cantik, my friend. Awan dia memang begitu cantik, my friend. Okay, my friend, have a nice day. Jangan lupa comment, like, and subscribe ke channel saya, my friend, Cikgu Kadir. Harap berjumpa lagi di apa nama video yang akan datang, my friend. See you next time. Have a nice day.